Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So dekat tangan saya ni adalah model helmet open face daripada GV, iaitu GV M35.1 Scudo 2. So dari segi desain luaran dia memang cukup cantik, nampak tajam, nampak aerodinamik, siap ada ekor tajam dekat belakang ni. Juga bertindak sebagai exhaust duct dia untuk laluan angin keluar. Dan dekat atas ni korang boleh nampak ada dua lubang intake udara yang korang boleh buka dan tutup dengan slide dia punya mekanisme ni lah. Span dalaman dia pun rasa premium, tebal dan cukup selesa. Kalau jalan jauh saya dah test, memang best. Untuk tali pengikat dia, dia tak pakai double D tu, dia pakai multi level clip ni sahajalah. Visor dia lock pun best guys. Dengar baiknya. And dia pakai double visor guys. Dekat dalam ni ada lagi satu visor gelap untuk perjalanan pada waktu siang. So kalau korang berminat dengan M35.1 Scudo 2 daripada GV ni, korang boleh pergi dekat mana-mana dealer GV yang terdekat dengan korang, atau korang boleh beli dekat GV online shop atau mana-mana website shopping online sekarang lah, ada banyak. Harga jualan dia sekitar 300 ke 400 ringgit macam tu. Alright. Terima kasih guys. Bye. Assalamualaikum.